A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang zakat, tetapi kita malu nak bertanya. Dan untuk episod kali ini, kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan zakat haiwan ternakan. Baik, soalan ke-30. Orang kampung biasanya ada membelah ayam dan itik. Kadang-kadang boleh tahan juga banyaknya. Tapi tak pernah dengar pun mereka bayar zakat ayam. So, haiwan ternakan apakah yang diwajibkan zakat itu? Tidak semua jenis haiwan dikenakan zakat. Hanya haiwan tertentu saja yang diwajibkan zakat. Dalam bahasa Arab, haiwan yang diwajibkan zakat dikategorikan sebagai al-an'am. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Maksudnya, dan dia, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan haiwan ternakan. Bagi kamu padanya ada bulu yang menghangatkan dan pelbagai manfaat dan sebahagiannya kamu makan. Surah An-Nahl ayat ke-5. Haiwan yang termasuk dalam jenis ini ialah unta, lembu, kerbau dan kambing. Oleh itu, tak usahlah memandai-mandai untuk mengeluarkan zakat ayam atau zakat itik. Mungkin kalau dibelah ikan beberapa kolam, juga tak ada zakat ikan. Juga tak ada zakat burung puyuh. Di negara kita rasanya tak ada unta yang dibelah. Unta pun mungkin tak ingin duduk di sini, suasananya tak macam suasana padang pasir. Yang ada ialah lembu, kerbau dan kambing. Baik, kita lihat soalan ke-31. Kalau zakat harta ada syarat-syaratnya yang mesti dipenuhi sebelum kita keluarkan zakat, maka tentulah begitu juga dengan haiwan-haiwan ternakan. Adakah syarat khusus untuk zakat haiwan? Sudah semestinya ada syarat-syaratnya, iaitu yang pertama cukup nisab. Kadarnya berbeza antara haiwan. Yang kedua, tempoh haul 1 tahun. Yang ketiga, dibelah di padang ragut yang bebas. Pemilik haiwan tidak perlu mengeluarkan belanja. Kalau duit belanja digunakan untuk membeli makanan haiwan, bukan haiwan tersebut meragut rumput yang ada, maka zakat tidak dikenakan. Tapi kalau sepanjang tahun ia meragut rumput, cuma ada beberapa hari sahaja dibeli makanannya, maka zakat tetap dikenakan berdasarkan prinsip hukum kepada yang lebih banyak. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud pada sedekah kambing yang dibelah bebas tanpa perlu dibeli makanannya. Riwayat Bukhari. Logiknya ialah supaya tidak membebankan pemilik haiwan. Kalau rumput pun terpaksa dibeli setiap hari, teruk jugalah kalau dikenakan zakat pula. Yang keempat, haiwan itu tidak digunakan untuk bekerja. Kalau kerbau digunakan untuk membajak sawah umpamanya, maka kerbau itu tidak dikenakan zakat. Kalau kerbau dipelihara untuk mendapatkan susu dan dijual apabila gemuk, maka ia diwajibkan zakat. Soalan ke-32. Walaupun unta tidak ada di kawasan rantau Nusantara ini, tapi nak tahu juga tentang kadar-kadarnya sebagai pengetahuan. Jadi kalau orang tanya, taklah termanggu-manggu sahaja. Boleh Ustaz ceritakan sedikit tentang zakat unta? Disclaimer, saya bukan Ustaz, saya baru nak start. Okey, nisab unta ialah 5 ekor sahaja. Kalau ada 5 ekor unta, maknanya sudah kaya. Kalau hanya ada 4 ekor unta, maka zakat unta tidak dikenakan. Berdasarkan athar, iaitu surat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah zakat, jadual zakat unta adalah seperti berikut. Antara 5 hingga 9 ekor unta, zakatnya adalah seekor kambing. 10 hingga 14 ekor unta, 2 ekor kambing. 15 ke 19 ekor unta, 3 ekor kambing. 20 hingga 24 ekor unta, 4 ekor kambing. 25 hingga 35 ekor unta, bintu makhad, iaitu seekor unta betina yang berusia 1 tahun lebih.
36 hingga 45 ekor unta bintu labun, iaitu seekor unta betina yang berusia 2 tahun lebih. 46 hingga 60 ekor unta hiqqah, seekor unta betina berusia 3 tahun lebih. 61 hingga 75 ekor unta jazaah, seekor unta betina berusia 4 tahun lebih. Soalan ke-33. Setahu saya, zakat haiwan ialah haiwan jenis itu juga. Kalau kambing, maka kambing lah. Tetapi kenapa berlainan dengan unta? Kenapa bukan unta juga yang dikeluarkan? Memanglah mengikut prinsip asalnya, zakat dikeluarkan daripada benda itu juga. Kalau unta, maka unta lah juga yang diberi zakat. Cuma kalau hanya ada 5 ekor unta, zakatnya seekor unta, maka ia akan membebankan pemiliknya. 1 ekor daripada 5 ekor bermakna 20%. Itu terlalu tinggi. Tapi kalau tidak dikenakan zakat pula, ini akan merugikan fakir miskin. Maka dengan tujuan menjaga pemilik harta dan maslahah fakir miskin, maka zakat dikeluarkan daripada kambing. Soalan ke-34. Ada pendapat yang mengatakan kadar zakat lembu dan kerbau tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana kadar atau nisab zakat lembu dan kerbau ditetapkan? Kadar nisab lembu dan kerbau sebenarnya tidak ditentukan dalam Quran dan hadis secara pasti. Mungkin kerana lembu tak ada di tanah Arab atau bilangannya terlalu sedikit. Ada 2 pendapat utama dalam menentukan kadar nisab lembu. Yang pertama, kadar nisab lembu ialah 30 ekor. Yang kedua, kadar nisab lembu ialah 50 ekor. Dalil pendapat pertama adalah perkataan Muaz bin Jabal yang berkata bahawa Nabi SAW mengutuskannya ke Yaman. Nabi SAW mengarahkannya mengambil daripada 30 ekor lembu akan seekor lembu berusia setahun lebih. Mafhum Athar riwayat Tirmizi. Berikut adalah jadual zakat lembu. Nisab lembu atau kerbau daripada 30 hingga 39 ekor, kadar zakatnya ialah tabi'i, iaitu seekor lembu jantan atau betina berusia setahun. 40 hingga 59 ekor lembu atau kerbau, zakatnya ialah musinnah, iaitu seekor lembu betina berusia 2 tahun. 60 hingga 69 ekor lembu kerbau, 2 tabi'i. 70 hingga 79 ekor lembu atau kerbau, 1 tabi'i dan 1 musinnah. 80 hingga 89 ekor lembu atau kerbau, 2 ekor musinnah. Soalan ke-35. Saya ada menternak 100 ekor kambing. Kata orang dah kena zakat kalau banyak tu. Tapi saya tak tahu bagaimana kadar bilangan untuk keluarkan zakat. Mohon bantuan daripada Ustaz. Disclaimer, saya bukan Ustaz, saya baru nak start. Kadar nisab kambing pula ialah 40 ekor. Kalau kurang daripadanya, maka zakat kambing tidak wajib. Bahkan ada yang mencari helah agar tidak perlu membayar zakat dengan cara menjual kambingnya supaya bilangannya tidak cukup 40 ekor. Tak usahlah dibuat begitu. Bayarlah zakat, bukannya banyak. Jadualnya adalah seperti berikut. Nisab kambing 1 hingga 39 ekor, kadar zakat tak payah zakat. 40 hingga 120 ekor kambing, kadarnya seekor kambing. 121 hingga 200 ekor kambing, kadarnya 2 ekor kambing. 201 hingga 399 ekor kambing, kadarnya 3 ekor kambing. 400 hingga 499 ekor kambing, kadarnya 4 ekor kambing. 500 hingga 599 ekor kambing, kadarnya 5 ekor kambing. 600 hingga 699 kambing, kadarnya 6 ekor kambing. Satu kemusykilan yang timbul berdasarkan jadual kambing itu ialah kadar zakat yang dikenakan semakin sedikit apabila bilangan kambing semakin banyak. Kalau 400 ekor, hanya 4 ekor sahaja sebagai zakat. Kalau ada 900 ekor, hanya 9 ekor sahaja yang dikenakan. Begitulah seterusnya. Kenapa begitu sedangkan di awal bilangannya agak banyak? 40 ekor saja sudah kena zakat. Sepatutnya 100 ekor barulah kena zakat seekor. Sebenarnya kadar ini ialah ketetapan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Keduanya mungkin daripada segi logik, biasanya kalau kambing makin banyak, kebanyakannya adalah anak kambing yang masih kecil. Biasalah kerana kambing kerap beranak. Kalau setiap 40 ekor dikenakan seekor kambing, maka ini akan membebankan pemilik kambing. Ini hanya sekadar andaian sahaja. Sketsa. Apakah haiwan yang paling suka berniaga? Jawabnya ialah kambing. Kenapa ya? Kerana si kambing suka mengembik. Bukankah kambing selalu menyebut bek, bek? Oh, rupanya menjual bek. Lawa sikit. Soalan ke-36. Orang kata kalau nak keluarkan zakat haiwan, kena pilih yang baik-baik. Kata simbolik tu yang buat saya confused. Bagaimana sifat atau ciri-ciri haiwan yang dikatakan baik untuk diambil untuk zakat itu? Haiwan yang akan dikeluarkan sebagai zakat bukanlah sebarang jenis haiwan. Kalau ada yang sihat dan gemuk, kenapa pula dikeluarkan haiwan yang kurus lagi berpenyakit? Untuk tujuan itu, mungkin ada beberapa syarat terhadap haiwan tersebut. Antaranya, yang pertama, sejahtera daripada aib. Aib ini seperti sakit, kurus dan sebagainya. Haiwan kalau kurus, maknanya kurang bagus kerana dagingnya sedikit. Manusia pula kalau kurus mungkin elok kerana kurang lemak dan tidak obesiti. Jadi untuk mengeluarkan zakat, pilihlah haiwan yang baik. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Maksudnya, dan janganlah kamu memilih benda yang buruk untuk kamu sedekahkan. Surah Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua, haiwan yang tidak terlalu tua atau tua bangka. Maknanya haiwan yang sudah tidak mampu untuk berjalan. Mungkin haiwan begini pun sudah nyanyok juga. Adakah haiwan pun nyanyok juga? Nabi SAW mengarahkan maksudnya dan tidak dikeluarkan pada sedekah akan haiwan tua yang telah gugur giginya dan yang mempunyai aib. Riwayat Bukhari. Yang ketiga, jantan atau betina. Kalau diperlukan haiwan betina, maka janganlah dikeluarkan haiwan jantan. Lebih khusus lagi dalam bab unta sebab ada disebut jantan atau betina, unta yang dikeluarkan zakat. Yang keempat, umur yang sesuai. Kalau disyaratkan haiwan berusia 3 tahun, janganlah dikeluarkan unta yang berusia setahun. Ditakuti tak sah kalau begitu. Soalan 37. Ada kawan tanya saya bagaimana haiwan-haiwan ternakan fesyen baru yang banyak dihasilkan kebelakangan ini. Maksudnya haiwan kacukal lah tu. Dia bagi contoh lembau, iaitu lembu dengan kerbau. Macam mana kena zakat ke tidak? Dipahami bahawa hanya unta, lembu, kerbau dan kambing sahaja yang dikenakan zakat. Tapi macam mana pula kalau ada haiwan lain mungkin pada masa depan yang canggih, dagingnya pun baik, senang membiak dan sebagainya. Perlu dizakatkan atau tidak? Kalau mengikut nas Quran dan hadis, rasanya memang tak ada. Tetapi melihat kepada illah dan sebab, maka mungkin boleh dikiaskan. Maknanya dikiaskan kepada unta dan sebagainya. Contohnya kuda. Rasanya memang tak ada nas terang lagi bersuluh mewajibkan zakat kuda. Akan tetapi kalau kuda dibelah puluhan ekor, maka tidak ada salahnya jika kuda dikiaskan kepada unta atau lembu. Begitu juga seladang yang mungkin boleh dikiaskan kepada lembu. Kalau rusa pula mungkin boleh dikiaskan kepada kambing. Kadar nisab pula tentulah berdasarkan nisab kepada apa yang dikiaskan. Kalau rusa mungkin kadarnya mengikut kambing. Soalan ke-38. Pak Ngah saya ada bela banyak ekor kambing. Mungkin hampir 30 ekor. Berapa zakat yang perlu dikeluarkan? 30 ekor kambing memanglah banyak. Tetapi belum cukup nisabnya. Bukankah nisab kambing 40 ekor? So, tak usahlah susah-susah mengeluarkan zakat kambing lagi. Tapi kalau hendak dikeluarkan juga, apa salahnya? Soalan ke-39. Katakanlah saya ada membela beberapa ekor gajah. Agak-agak ustaz lah. Macam mana zakat gajah? Disclaimer, saya bukan ustaz. Saya baru nak start. Pertamanya, bolehkah kita membela gajah? Rasanya tidak ada manusia yang membela gajah sebagaimana mereka membela kambing dan lembu. Keduanya tidak pernah dijumpai lagi pendapat setakat pengetahuan penulis buku ini tentang zakat gajah. Dalam Quran tak ada dan dalam sunnah Nabi SAW pun tak ada.
Begitu juga dalam kitab-kitab fiqh. Haiwan seumpama ini adalah haiwan yang haram dimakan. Harimau, singa, beruang, badak, buaya dan sebagainya haram dimakan oleh umat Islam. 3 jenis haiwan yang wajib dizakatkan iaitu unta, lembu dan kambing adalah jenis haiwan yang halal. Jadinya kalau hendak dikiaskan pun kuranglah tepat. Baik, sekian dah saja setakat ini persoalan-persoalan berkenaan dengan zakat haiwan ternakan. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak baik itu daripada kekurangan dan ketaifan diri saya sendiri. Semoga ada manfaat insya-Allah. Untuk episod yang akan datang kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan zakat emas dan perak. Insya-Allah. Maka saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.